train. Tapi train bas pukul 2. Itu nanti dia pukul 6. Maksud kerja berapa kan? Tengok tiket dulu berapa ada. Taklah ada awal lah. Sekarang pukul 2. Sedap bawa tea. So puasa ni pukul 16. Aku tak beli online sebab aku memang beli walk-in je. Tak, kalau beli online nanti aku takut aku tak dapat kerja masa. So kita akan beli online. Tengok TBS sini dah ada mesin ni. So senang lah. So Malaysia lah kan. Dapat tak? Okay dapat. Nampak tiket dah kuat. So 2.5. Sekarang berapa? Awal lagi sebenarnya. Tapi kalau korang beli online, korang sama juga. Korang kena beli tiket juga. Kena beli tiket kat dalam. So sama je. Kerja PJ nampak dia Changi kan, Changi airport kan, cuma tak ada ais jun kan. So perlu gate B, gate C sekejap, berapa 2.5. So 2.5. Jadi kalau nak pas nak pergi KL ni kau jangan risau. Dia ada setiap kali setengah jam. Setengah jam dia ada. Dan dia banyak pilihan bas yang kau boleh pilih lah. Macam aku cakap aku tak nak. Ada dua sebab kenapa aku tak nak beli online. Satu sebab aku tak nak terkejar-kejar masa. So that's why gamble kan. Walk in je. Ada tak ada kan. Kedua, kalau kau beli online pun sama, kau kena print tiket juga. So penting kau walk in je kan, dapat tiket terus. Sekejap Tapi Central masa ni tak ramai. Kalau malam kan maybe ramai. Sebab malam kan orang nak balik kampung kan. So mungkin ramai lah. Ni dah 2.20 tapi tak tahu lah. Aku dah awal 10 minit ni. Nah, tiket aku 2.5. 2.5. Gate C platform 11. Gate C ujung sana. Tu gate D, BC depan ni lah. Oh betul lah, pas aku warna kelabu tu je aku tengok. Dah boleh masuk. Boleh masuk Dah abang masuk jap. Betul lah. Dekat sini dia tak tulis nombor plate. Dia nombor plate bas ke apa. Kalau dia pakai bagi nombor plate bas senang. Senang nak trace kan. Kita punya mana satu. Betul lah tu. Okey lah, jom. Sampai juga. Masa ni. Jom. Naik bas je lah terus. Nak tunggu lagi lah. Tak payah naik lagi ke? Tak payah sidai. Tak tengok dekat 2.5 TBS boarding lah, betul. Orang bagi aku. Oh tadi naik lagi lah. Kena sidai dulu. Pakcik tu tengah bersihkan bas tu. Tak kena sidai lagi. So kena sidai. Lepak tu. Tahu aku di dalam lagi lah. Ada aircon. So kalau kita sampai awal, TBS sampai awal, so mungkin aku akan naik train. Lepas aku naik train, then aku akan tukar KTM. Lepas tu terus pergi dekat taman yang aku duduk lah. Sebab taman yang aku duduk tu ada KTM je, LRT semua tak ada. Kita tengok nanti macam mana. Dah boleh naik.
Dia tunggu apa kat luar ni? Kejap lah bagi dia orang naik. Saya punya seat dekat belakang-belakang. So malah nak pergi awal, nak masuk awal. Hari 18, 19, 20. Kena raya kita hari Sabtu. Sabtu kan? Macam tu lah, Sabtu. Bagi orang Jumaat atau Sabtu kan. Jadi Sabtu lah rasa raya. Hari ni tak adalah busy sangat. Mungkin malam kan busy. Malam kan orang nak pergi yang jauh-jauh ni, nak pergi Pulau Utara, nak pergi ke Pantai Timur, bas-bas belah-belah malam. Itu ramai orang. Kalau masa-masa macam ni, yang nak pergi Johor, yang nak pergi TBS, ya ada. Ada semua nak turun ke TBS ni, mungkin dia nak transit ke sana kan. Jam juga kalau masuk awal-awal, nampak start what. Jom Bila kita masuk, lama-lama kena sidai, tak ada aircon juga kat luar ni. Kena masuk aircon. Panas kan? Melaka TBS. Nombor plate Melaka kan? Betul sebelah emergency lah. Ni apa dia buka telur? Dah masuk. So biasanya kalau dah masuk bas kau akan tidur. So belum kita apa-apa. Nanti dah sampai sini dah apa-apa balik. Okay. Bila masa boleh terus duduk sebelah emergency. Aku tak tengok tak seat berapa. Seat tu dekat mana. Yelah, saya boleh duduk kan. Aircon pun laju. Aku rasa aku tak sempat lah nak balik rumah. Sebab sekarang pun dah pukul 5. So terus pergi kerja lah. Turun KL Central, naik transit, naik MRT, turun kat Kongi. Tak sempat lah nak balik rumah. Sebab kan ada jam ni. Kan biasa aku guna app Move It. Beli Chan Song ni kena LRT. Ya, buat transit. TBS tak ramai kah? Kurang ramai sebab yang ni turunkan penumpang memang tak ramai lah. Arrival tak ramai, depart tu ramai. Dah kat dalam, situasi kat dalam ni. Ramai ya. top up. Dah senggo aku dah tak ada duit dengan 66 sen. So nak tak nak ke top up lah, RM10. RM10 cukup lah. Nak transit 2 tempat je, naik LRT, lepas tu transit pergi MRT. Mana? Lupa dah. Lalu atas tingkat 2 lah. Silap
Buat ramai kan. Aku ingat nak naik ERL, tapi ERL tak ada dari BSB ke Central. ERL laju sikit. Dekat sini kau ada dua option. Nak ada kereta Selangor tu kan, Howling, jangan Howling. Laluan apa kan? Kami ternyata Censaunya jadi dia keluarkan lah dia punya coin ke token, panggil token. Macam ni lah. Lambat ke? Dah tu lah. Tak dapat saya gua pergi apa? Yalah, di coin. Sebab Ampang Sentuh Timur. Kalau yang ni untuk kena cek betul. Aku pernah naik sesat. Salah train aku naik. Aku buka app balik. Aku tak ingat aku kena buka app balik. Yakin awak nak masuk kerja. Ada. Betul. Lagi 3 minit. Nampak itu 3 minit. Dah sampai. Train ke Sentul Timur akan tiba di platform 1. Train towards Sentul Timur will arrive at platform 1. Jom naik. Inilah akibat dia kalau jarang-jarang naik public transport. Lalu naik motor terus sampai je kan. Hari ni nak try pula naik public transport. Jauh pula tu dalam. Kalau aku masuk kerja pukul 6. Lambat sikit tak apa ke. Dah sesat ni. Dia sesat sampai ke bawah berat kan. Tak sesat sampai ke bawah. Tak nak kena tobat tersinggung. Dah start sunyi. Kat atas jadi bising kan. Pasar Damansara nampak. Tahu tadi direct je lah kan. Direct je lah beli token nak pergi ke Konde. Jom semua. Single jam token Bahasa Malaysia. Kau tak boleh ke? Mana ada sih? Boleh tak boleh token lah. Ni. Itu sama juga. Oh ada tu. Rasio tu. Rasio Konli. Orang nak cepat lah. Dia buat transaction gagal pula. Confirm kat bank. Okay. Sekali dengan receipt. Receipt nak tak ke? Ambil je lah kalau tak makan buah. Di sini kat. Ya, aku tak pergi makan berbuka lagi ni. Makan awal lagi. So kita pergi Bazar HKL. Bazar HKL. Kita nak beli token lagi. Aku rasa nak top up je lah aku punya IC. Susah. RM10 pun RM10 lah kan. Lambat. Cepat. Puasa-puasa yang terakhir dan juga bayi je nak raya. Aku tak rasa kat bazar tu ramai. Banyak lagi orang menjaga. Tu ada. Tak ada orang bantu. Guys, ada tetangga kita. Cantik. Ini kau patah sengguh.
RM10 mana kan? Dah expired. Oh iya ke? Alamak, Tasha kau kat lain tak ada. tak ada. Lebih Tak apalah, pergi token lah. Kad aku expired. Lama tak guna expired pak. Tak nak kena beli token lah. Puasa Damansara 4 minit. 4 minit lagi. Kita pergi balik. Lepas tu beli makan, datang sini balik, baru naik juga. Tak ada orang, saya lambat sini. Lalu aku dalam pas tidur. Ya, tekan sikit. Sama aku dah kejung lah. Dah kejung dah. So plan dia, kita pergi SKL, beli makan. Lepas tu mau masuk kerja. Kalau tak, nanti aku tak ada makan buka. Aku punya IC dah expired punya Tashenko. Tapi kalau expired, aku nak buat apa kan? Yup. Kita tanya kawan kita, ChatGPT, yang kat Tashenko tu lah, aku tak ada. Selalunya aku pakai IC je. IC takut yang IC kan sebelah jalan. Takut yang dekat Tasik Tiwangsa. Sebab aku nak naik. Kita tengok betul ke tak. Kita nak ikut depan. Sebab nanti macam privacy orang. Orang cakap apa pula kan. Tak tahu lah. Dia kot. Kalau dapat di Tiwangsa, pisang. Syak ni, syak. Syak. Jalan sebentar. Pintu ni. Mana token tadi? Sudah mana token tadi? Ada. Tak ada token ni, mampus. Token ni. Masuk balik. Sekejap. So, pergi dekat pintu A je, pintu hospital. Ada lah. Ada ni laju sikit. Tak jauh tak nak nampak. Baik. Untuk makluman, aku first time naik MRT nak ke HKL. Sebelum ni tengok je, memang tahu ada stesen MRT yang dalam HKL. Tapi ni first time aku kat sini. Kita tengoklah apa ada dekat sana. Tapi nak nampak sana pun jauh ke. Ya, sampai HKL nampak. Selalu aku kalau datang HKL, aku tak pernah lalu atas ni. Atas ni biasanya parking staff. Kalau parking untuk visitor, untuk orang luar, beli ada dekat sana. Sini semua staff. So tu pasal lah jarang naik sini. Sebab apa aku cakap aku tak selalu naik kat sini? Sebab aku bawa ambulance. Selalu pergi emergency dekat bawah sana. Sebab aku tak lalu kat atas ni. Pasal aku cakap macam tu. Oh, tapi penat kan, Mat? Lama tak berjalan kaki. Lepas tu berjalan-jalan jauh tak. Sampai dekat HKL ni. Nampak. So kalau motor naik motor jangan risau, motor dia banyak je dan korang takkan kena bayar. Korang parking je. Penat kan. Jam nak jam parking ni. Ada dua.
Pasal kat sana dua, dia dekat dalam hospital, ada luar. Kalau dekat dalam dah kurang, kita try yang pergi luar pula. Sebab dekat luar pun banyak kan. Tapi biasa lah, orang dekat raya ni dia dah tak ramai orang ni. Masing-masing nak balik kampung lah. Selalu lah, tapi tak tahu lah kan. Tapi tak banyak lagi. Jauh ni nampak. Kami dekat-dekat anak. Tu kalau dalam HKL dia punya bazar betul-betul dekat dalam HKL. So korang tak payah keluar. Dekat luar tu pun ada juga, ada dua option yang aku cakap. Ni hangi. So kalau korang dah masuk dekat HKL tu, ada punya bazar tu dekat sana. Kat sana tu ada bazar. Tengok fashion pun turun beli kat bazar. Boleh tak nak melintas? Saya nak melintas boleh tak? Oh ramai. Ini tengok apa ada hari-hari terakhir. Tengok apa ada kat hari-hari ni. Nampak dalam kat situ. Malam, pasar. Kalau kau beli apa ni? Dia kena siap. Apa ni? Awal abang dah ada makanan ni. Mana dah? Tak kat student dah balik lagi. Ada saya punya bang, ayam daging. Ayam telur 10. Ayam daging tak telur bang? Tak makan telur. Ayam saja. Telur sekarang 12. Kak tadi kecil Ada mana? Ada tu. Terima kasih. Sudah nak pilih. Tengok kena daging ni. No, okay. Tak ada dia. Stop. Okay. Nasi putih. Sekarang ni air juga. Sabun tahu dia tu nampak. Sabun tahu buat tak. Air ni. Macam nak sikat. Ya? Apple susu. Mana apple susu kan? Terima kasih. Ada rojak lah.
Potong ada ayam ada. Ayam. Nak mie, nak ayam, nak potong? Ayam. Mie ada? Apa tadi? Mie ada, nak mie? Mie ya? Mie ayam. Mie ayam. Ada sotong lebih sikit daripada tinggal. Nasi. Dah bubur je. Hari ni last niaga ke apa? Hari ni last niaga ke apa? Hari ni lah. Raya pula, cuti raya pula. Bukan apa, jauh kan. Mana Rumah dah 1 bulan kita tu. Apa nak bersih. Itulah tak tahu. Terima kasih adik. Selamat raya. Dah, tu. Settle. Cukup dah 3 barang. Asal eh. So, barang ni tengah jalan. Cukup 3 barang. Okey lah tu. Nak bawa pergi kerja. Ni pun dah pukul 6 rasa. So kita pergi balik MRT tadi. Itu je transportation aku sekarang. Kalau kan plan tadi nak balik rumah dulu, nak buka ambil motor kan senang, tapi tak sempat. Teruslah shoot pergi ke apa, pergi ke sini lah. So apa loh man, loh. Beli air mangga dia ni sebab memang sedap mangga. Ni pernah beli. Sebelum ni aku hantar kes kat sini. Hantar kes kat sini, lepas tu Alang tu beli kat sini kan. Pernah try sekali, memang sedap. Tak boleh nafi. Lepas aku repeat. Dia punya nasi ayam kunyit pun tadi aku beli pun sedap juga. Dia punya sambal tu pedas. So nampak banyak tu yang bila. Kalau atas ni boleh tak? Boleh kan? Macam kalau bawah tu macam nak kena mendaki balik je. Awak dah hongeh ni. So jom kita pergi naik MRT. Kena beli token lagi. Kad IC aku dah expired dah Shenggonya. Tak tahulah. Dulu aku pakai IC je, tak ada. Tak tahu pula ada expired kan. Rupanya baru tahu dia ada tempoh 10 tahun je. After 10 tahun kau kena renew dia cakap tadi. Tak tahu kan. Tak tahu sebab aku jarang guna. Kalau tak Shenggo, kalau aku masuk tol ke apa, aku buat motor. Kat sini aku banyak bawa motor. Dan pekerjaan aku bawa ambulans. So tidak menggunakan tol. Kalau ambulans dia dikecualikan. So tu pasal aku tak tahu. Tadi baru tahu. Perlu ke Uish, bercinta mat. Nak boleh berjalan kaki pergi ke Kuala balik ni. Tadi ada berapa penghentian ni? Ada 4 penghentian. 4 penghentian. Tu kita turun. Turun naik balik. Naik balik kat Kunli tu. Culan Tower.
Only pula 9 tahun. Oh, wah. Tak apa perlu kan. Rambut dah tak. Rambut aku memang tak irau dah. Ikutlah. Nampak macam mana kemudian. Sebab tadi nak cari toilet. Ni takkan aku nak bawa makanan masuk toilet kan. Kena pergi konlek dulu lah. So jom naik MRT HKL. Kita turun lagi. Okay, kita stop sekejap. Lama tak jalan kaki. Peluh-peluh mahal. So macam tu lah. Hari ni bercerita. Macam saya cakap lah, tak semestinya kita plan benda tu menjadi. Kita hanya mampu merancang, hanya menentukan. Oh panas, sampai kat atas ni panas kan. So kita orang ni nak bercakap, kita kena buat jugalah plan A, plan B. Kalau tak jadi plan A, kita buat plan B. Macam ni lah. Plan A dia lain, plan B dia macam ni. Okay, so saya pun nak masuk kerja. Saya pun dah sampai dekat stesen saya yang last sekali. Sebab stesen ni betul-betul berhadapan dengan pejabat pejabat saya lah. So kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Okay, maaf kalau ada terkurang. Kalau ada yang bosan, bagi tahu mana yang saya boleh tambah baik lagi. Sebab ni pun saya cuba-cuba untuk bercakap depan kamera dan depan orang ramai. Segan, memang segan pun. Tapi dia tak segan kan. Tapi tak nak kena try juga. Sampai bila kan. Benda equipment semua dah beli, kamera dah ada, laptop dah ada for editing. Dan kau tak buat video sorry. So ini langkah-langkah yang awal. Dan insyaAllah kita akan update lagi video-video akan datang. Kalau saya rajin dan ada masa untuk mengedit lah, dan untuk membuat konten, untuk buat video vlog apa semua. Macam ini kan. Macam ini daripada Melaka sampai lah di KL ni. Alhamdulillah sampai juga kan. Kalau tak sampai tak tahu nak cakap apa lah. Okay, insyaAllah pada korang semua, jaga diri, jaga kesihatan, jaga makan. Okay, kita jumpa di lain video insyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum.